Sepasang suami isteri berdepan detik cemas apabila kereta mereka jatuh ke dalam Sungai Kelantan di Kampung Pasir Kelang, Kuala Krai. Kejadian berlaku jam 10.30 pagi semalam semasa kenderaan mereka berada di atas feri untuk menyeberangi sungai. Ketika kejadian, warga emas Saleh Ismail turun dari kereta untuk membayar tambang, manakala isterinya T. Yam Tuan Yaakob masih di dalam kenderaan. Tiba-tiba kereta bergerak sendiri dan terjunam ke dalam sungai. Pemandu feri segera menarik keluar isteri mangsa sebelum kereta itu tenggelam. Penduduk kampung mengambil masa 3 jam untuk menaikkan semula kereta itu dengan bantuan kenderaan pacuan 4 roda. Penghulu kampung Tuan Mat Tuan Dolah memaklumkan ini merupakan kejadian pertama seumpamanya di sungai itu. Jelasnya feri merupakan satu-satunya pilihan penduduk untuk menyeberang sungai bersama kenderaan. Dalam pada itu, penduduk kampung turut menzahirkan kebimbangan dan mendesak agar projek pembinaan jambatan dipercepatkan. Jambatan yang sepatutnya siap tahun lalu masih belum disempurnakan hingga kini. Projek itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 15,000 penduduk di 9 buah kampung.